Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share ini menu untuk sahur guys. Siapa-siapa yang pening-pening nak masak untuk sahur, korang boleh cuba resepinya ya. Oke. Ada ayam satu ekor kita dah bersihkan. Kemudian kalau di sini bawang putih, bawang merah, kunyit hidup, cili merah besar. Kemudian ada ayam asam jawa, santan 2 kotak guys. Hari ini kita buat ayam goreng bersantan. Alright. Terus kita kena perasakan dulu ayam ni, garam dan serbuk kunyit guys. Kemudian kita gaul. Ini resep ini apa nih? Ini untuk satu ekor ayam Oke, kita gaul sehingga dia sebati. Oke, apabila minyak kita dah panas, kemudian baru kita goreng ayam. Oke, kita goreng semua. Goreng sekali je. Senang, cepat. Sambil tunggu ayam kita masak, kita chop bahan ni. Bawang merah lebih kurang 15. Kemudian kunyit hidup. Ni, 5 merah besar, bawang putih. Oke, kemudian kita chop kasar sikit. Right. Oke guys, apabila ikan ayam kita dah garing, dia akan jadi macam ini guys. Dia akan golden brown, tengok. Sekarang kita angkat. Tapi untuk yang kedua, tak boleh tak muat lah sekali goreng, paksa kena 2 kali goreng guys. Ayam kita simpan sini. Oke, yang kedua, ini boleh makan 8 orang 9 orang guys. Oke guys, bahan yang chopper masuk dalam. Ini bekas kuali bekas kita goreng ayam tadi. Oke, buka api. Kita tumis sekejap. Oke, apabila ada pecah minyak macam ini guys, baru kita masukkan air asam jawa. Kemudian baru ayam yang kita dah goreng tadi. Kemudian kita gaul sekejap dulu. Oke, apabila dia sebati macam ini, baru kita masukkan santan. Santan 2 kotak ya. Untuk perasa dia garam 2 sudu. Kita adjust masing-masing ya garam dia. Kalau tak cukup garam boleh tambah. Kemudian gula sikit. Kemudian perasa sikit guys. Ini adjust masing-masing ya. Kalau tak cukup manis boleh tambah gula, kalau tak cukup masin boleh tambah garam guys. Alright. Kita tunggu dia sekejap lagi. Oke guys, korang tengok guys. Menyelerakan ni guys. Oke, akhir sekali kita taruh ni daun limau. Sebab saya tak ada daun kunyit, saya taruh daun limau je. Boleh je, tak ada masalah. Terpulang masing-masing, resepi masa masing-masing. Alright, apa yang ada dekat rumah tu yang kita buat. Oke. Oke guys, siap. Ayam goreng bersantan kita dah siap. Alright, sekarang kita tutup api. Kemudian kita hidang. Kemudian kita makan sahur bersama-sama guys. Sama-sama makan sedap lagi. Seorang-seorang makan tak sedap Alright. Kat molek. Tak confirm tak cukup makan nasi pinggan guys. Oke guys, inilah dia. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Dan selamat makan sahur. Bye bye. Assalamualaikum.